membau. Ya, ada. Lebih kurang lah, ni cerita. Strawberry. Boleh lah. Saya rekod boleh 945. Kau nak cairkan sugar siap-siap ke atau nak asin? Sebab kalau air dia ambil masa sikit lah. Cairkan terus lah. So yang tadi tu yang dari luar tu apa? Kita air panas. Air panas tu dari luar je lah. Ini memang air panas. Tapi air panas dia tak terlalu panas lah. 95 darjah Celsius. Kenapa tak pakai air panas terus buat air tu? Tak boleh sebab kita punya tea. Actually kalau tea kalau nak buat kena 95 darjah Celsius. Oh, I see. Tak dia terlalu masak dan dia punya kualiti dia dah tak Dari dah. dia tak keluarkan aroma. Oh, macam tu Yalah. And then kalau nak buat tea kita kena dalam teapot yang panas atau cawan yang panas. Terus tea tu dia kembang kat dalam. Sebab kalau you terus simbah dia air panas nanti dia terkejut. Teh pun tak boleh terkejut sekarang Dia terkejut. Dah lama kerja sini? Okay, boleh lah. Tak adalah lama sangat. Dalam 7 ke 8 bulan baru. Time baru pregnant start sini lah. Dia selepas sebulan. Oh, Masuk sini. rezeki ya. Rezeki. Alhamdulillah. Gula tu dah. Sugar stick. Setelah straw ni boleh pakai tadi Alright, ada best. Strawberry. Rasa teh strawberry. Boleh lah.